kuah masak lemak dia ni punya santan dia tu rasa lain tau. Assalamualaikum. So saya on the way nak pergi ke Pantai Remes. Tapi saya nampak satu kedai ni pelosok Salai betul-betul pelosok So kita tengok jap lauk apa yang dia ada kat sini. So mula-mula kita kena ambil nasi dulu. Oh ramai juga orang makan kat sini. Ini ada lauk ikan bakar nampak ada siakap bakar, caru bakar, lepia merah bakar, geli bakar. Lepia merah ni kita ambil satu Right, kerang bakar pun ada Oh, ni ada ayam kampung salai, itik salai, daging salai, siput sedut masak lemak cili api. Ni itik salai kat satu. Ni dia punya itik salai Okey. Okey, so ni itik salai. Okey, masih. Lepas tu satu kak siput sedut. Right, so ini kita punya siput sedut. Baik. So ni ada ayam goreng. Dia buat ayam goreng berempah tau. Sebabkan kita lambat, so banyak lauk dia dah habis tau. Telur itik masak lemak, kuah lemak putih, sambal tempe, sayur toge, bobes goreng. Ni perius tu terung sambal, bendi dengan kerabu Ini wajib ni kita ambil ulam limon, salad sikit. Ni ada sambal belacan dengan sambal hijau. Sambal hijau. Alright. Ni tahu bergedil kak? Daging salai Boleh kak bagi saya 2 biji kak? Sebiji berapa kak? RM2 je? Oh sambal kicap. Okey, terima kasih. Air dia satu kak RM4 tau. Yang paling penting free refill Kedai dia ni boleh makan dekat luar ataupun nak makan berekon. Lepas dah makan ni, akak ni akan kira-kira kita punya lauk yang kita ambil tadi Lepas tu kak saya nak order yang sate kambing Surabaya tu kak, satu set. Satu set. Cukup satu set je. Ini sate kambing dia Okey, masih kak. So ini dia lauk-lauk yang saya ambil. Pertama sekali kita ambil siput sedut. Bismillah. Kurang sikit kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah masak lemak dia ni punya santan dia tu rasa lain tau. Rasa saya first time rasa santan macam ni. Kita nak try dia punya itik salai Okay, kurang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nak rasa dia punya isi itik dia. Lembut tak lembut. Terusnya kita nak rasa dia punya talapia bakar merah. So dekat atas ni dia dah letak sambal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu bergedil Yang ni tahu bergedil daging salai Bismillahirrahmanirrahim. Memang lain macam rasa dia. Makan tahu rasa salai. Baik. So yang seterusnya kita nak rasa dia punya sate kambing Surabaya Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. So memang patut kedai dia ramai orang Walaupun dekat pelosok, orang ramai makan dekat sini. So yang mana nak try makan dekat sini, boleh always pelosok Salai dekat Jeram Selangor. Dekat area Kuala Selangor lah. So guys, makan dulu. Pedas.